Di Toraja, Indonesia, mayat bukan sesuatu yang ditakutkan. Malah, mayat dijaga seperti masih hidup. Masyarakat Toraja mempunyai ritual dan tradisi unik dengan menyimpan mayat dalam rumah selama beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum cukup duit untuk buat majlis upacara pengebumian. Dan mayat yang disimpan di rumah ni pula akan dilayan seolah-olah masih hidup. Bagi makan, berbual, sikat rambut, merokok dan berselfie. Bagi masyarakat Toraja, ini bukan sesuatu perkara yang pelik. Mereka percaya mayat perlu diberi penghormatan dan diperlakukan seperti masih hidup sebelum betul-betul nak hantar si mati ke alam kematian. Dan ya, kos untuk upacara pengebumian sangatlah mahal. Kena tumbang paling-paling 20 ekor kerbau, kena panggil sekampung makan. So ya, sangatlah mahal. Sebab tu ada yang sanggup simpan mayat 5 tahun pun ada. Kalau nak tengok mayat yang disimpan dalam rumah, bolehlah pergi ke Toraja, Indonesia.